Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Cakap. Okey, Alhamdulillah, video kali ini kita bersiaran di Pulau Perhentian Terengganu. Ya, ini dah kali yang kedua. Video saya yang lepas sudah trik. Saya tak ingat, mungkin dah 5 tahun lebih kot, macam itulah. Ni kita mari pula untuk tengok ada apa perubahan di pulau ini selepas sekian lama. Okey, jom. Okey, meriah dengan bubuk nelayan kecil. Lepas tu ni datang bulan 2, pelancongan dia tak buka lagi. Maksudnya orang keluar masuk by bot ni je lah. Okay, kalau tengok video dulu saya part bangunan tu tak ada dah, bangunan tu. Ni bala polis dia sama lagi. Masuk rumah kampung lah tu. Kita jalan di sana. Kau tengok sini ada pokok-pokok tu kecil lagi. Ni dah basah-basah. Ramai kat orang mari walaupun pelancongan tak buka lagi. Okay, kita jalan terus ke masjid dia. Masjid dia. Kalau mari yang lepas tu motor boleh tengok ada sebiji 2. Sekarang tengok penuh motor dah ni. Penuh, tapi tak berbala lah untuk nak sewa motor dah ni. Rompak jokong semacam tak ada dulu ni. Oh ni tanah kuburan dia. Tanah kuburan. Okay, kita singgah Masjid Ar-Rahman dulu. Masjid Ar-Rahman. Dia berada betul-betul tu kat tepi laut. Oh, mantap lah view dia. Banyak ada perubahan dia dengan yang dulu. Pengangkutan motosikal tu banyak kena moden sekarang. Oi, rasa dulu tak ada ni pagar-pagar gini ni. Mantap lah. Mantap. Ini seingat saya dulu ada jalan elok ke. Selepas Akisar tu, tengok sampai sini ni, Akisar pantai. Dulu memang jalan ni elok, lalu ikut tebing, ada pokok nyo apa penuh. Okay, kita naik atas tu sikit lagi. Nak tengok yang dulu saya pernah buat video penyu tu, dia ada simbolik lepas tu. Tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Ni trek siapa yang nak jalan lah. Nak jalan nak pergi ke pulau tepi belah sana. Jauh geng. Saya tak larat. Okay, tengok depan tu ada lagi. Ada lagi. Tak kena hakis lagi. Masih ada. Tapi dah banyak rosak dah. Dia punya papai sini pun dah hilang. Penyu pun tak ada kepala habis dah. Ada kepala. Tak perasan tadi. Okey, bijak. Cuma papai tu je lah hilang. Mantap. Tak naik atas. Tak larat. Jauh geng. Oh, dulu saya tak mari belakang ni. Ada sekolah geng. Planet pun ada. Sekolah masa Pulau Perhentian. Ni Planet
kesihatan. Nenek cowboy. Ni library. Oh, bijak dia library dia. Pondok buku. Ni kampung dia ni. Padahal. Public phone dia. Mana. Oh, ada lagi gangga dia. Ada cukup sifat lagi kan. Cukup sifat lagi. Aduh. Kita buka spek ni. Oh, depan tu peti yang besar. Oh. Kampung. Ni kampung dia. Pulang ada.